Tolong! Sakit! Aku tak nak sunat! Aku pun tak nak. Hah? Bahagian 2, 3.2. Mana aku tahu? Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Kau ingat aku nak sangat? Main. Huh? Betulkah kamu cerita? Aku saja je nak kenakan dia orang. Mana ada sakit? Semua dah senang. Ubat ada, doktor ada. Mana sakit lagi dah? Ya ke? Ya. Korang tahu tak? Ya. Ada makan-makan itu. Ada ayam goreng. Ada. Boleh. Wah. Seronok. Lepas tu, kita pusing satu kampung. Nak naik juga, nak naik. Meh, baring kat sini. Tak sampai ke? Umur adik berapa? 5 tahun. Huh, ya ke? Tapi, cikgu kata sekolah tu baru lagi. Mail ada. Silakan balik.